Aisyah, kau masuk. Mak ada benda nak borak dengan Tina. Borak benda apa pula, Mak? Sibuk pula, kau masuk je dah. Yelah. Kau masuk sini. Tina nak kerja sambilan tak? Kerja sambilan? Alah, kerja senang je. Jadi spy. Pai? Lepas tu, apa benda Husna ni? Ha? Ini kalau Cik Mida tak hantar dekat mak dengan abah, sampai ke sudah mak dengan abah tak tahu apa benda yang Husna buat. Apa masalah Husna ni? Tak ada masalah apa-apa. Masalahnya sekarang ni mak dengan abah. Santai sikit. Mak tengok menari je. Simple sikit. Tak payah beria sangat. Husna, tempat tu kan tempat tak baik. Ramai aja orang tak baik kat dalam tu. Lah. Bah, kalau nak cerita pasal orang tak baik, mana-mana tempat pun ada orang tak baik. Bukan dekat kelab je. Sekarang ni mak dengan abah tengah bercakap pasal Husna. Bercakap pasal Husna kan? Bercakap lah sama sendiri lah. Husna,